أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Hari Guru 2026, saya dengan sukacitanya menyampaikan ucapan dan beberapa pesanan ini khusus untuk sekalian guru-guru Little Caliphs di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia, dan juga sekalian guru-guru umumnya di seluruh dunia. Beberapa perkara penting tentang kita sebagai guru. Syukur Alhamdulillah, manusia ni ada banyak peranan dia semasa hidup kat dunia. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi bomber. Semua itu adalah kerja-kerja yang bermanfaat. Dan di antara sekalian kerja-kerja itu, antara kerja yang sangat diiktiraf sebagai tinggi dan mulia adalah orang yang belajar dan mengajar. Orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang memandaikan umat, memandaikan generasi baru. Itulah dia guru-guru. Apatah lagi, mulianya guru itu apabila apa yang dia ajar itu adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah wahyu, Al-Quran dan hadis. Jadi, guru-guru di Little Caliphs mengajarkan Al-Quran dan hadis, isi-isi dan makna-makna Al-Quran dan hadis, integrate dalam pelbagai pelajaran akademik, sainsnya, bahasa Inggerisnya, bahasa Malaysianya, numerasinya, kita ada STEM, dan pelbagai lagi kemahiran-kemahiran ilmu yang kita integratekan wahyu ke dalam pengajaran dan pembelajaran itu. Jadi, oleh kerana itu, kemuliaan tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru bertambah-tambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang menjadi guru, bersyukurlah kepada Allah SWT kerana kita sedang dimuliakan oleh Allah SWT. Buatlah niat supaya dengan ucapan, kata-kata, perbuatan, apa saja tunjuk ajar yang kita bagi kepada anak-anak generasi baru Islam ini, semua itu membawa mereka kepada Allah, supaya mereka menjadi seorang hamba Allah, khalifah Allah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertakwa. Dan mudah-mudahan anak-anak murid ini terus mendoakan untuk, selain daripada untuk ibu bapa mereka, mendoakan untuk guru-guru mereka. Jadi berapa ramai anak murid, kita hanya berapa ramai anak saja, tapi anak murid sekian ramai, batch per batch semuanya mendoakan kita dan dapat pahala yang mengalir dengan ilmu yang dimanfaatkan orang. Sekian saja. May Allah bless all of you, all of us. Selamat Hari Guru 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru-guru Little Caliphs dan kepada semua guru-guru di seluruh dunia, kami mengucapkan Selamat Hari Guru 2026. May Allah bless you. Little Caliphs.